Kali ini, aku turun sendiri ke negeri yang terbesar di semenanjung Malaysia, yang kaya dengan flora dan fauna yang unik dan masih terpelihara. Untuk episod kali ini, aku sendiri nak rasa pengalaman duduk dekat sana sendiri, bergaul dengan orang tempatan, explore spot-spot menarik yang mampu menjadi tarikan pelancong, dan join sekali aktiviti yang ada. Setiap sudut Pahang ada keunikannya tersendiri, dan walaupun perjalanan kali ini mungkin tak puas sepenuhnya, tapi cukup untuk cipta kenangan manis yang susah untuk dilupakan. Selamat datang ke negeri Pahang. Macam biasa, perjalanan kita bermula daripada TPS. Aku lebih suka guna pengangkutan awam sebab senang, jimat dan boleh tengok suasana sepanjang jalan. Okay, sekarang kita baru sampai dekat Terminal Sentral Kuantan. Aku ingatkan terminal ni dekat kawasan bandar, jadi senanglah kita nak pergi mana-mana kan. Tapi terminal ni dekat kawasan luar bandar, iaitu dekat Bandar Indra Mahkota. So macam biasa hari tua kita kena ada kenderaan sendiri. Aku dah sewa motor, kita book Grab pergi ke arah sana. Let's go. Assalamualaikum. Terminal ni Terminal Sentral ni. So saya ingatkan kawasan bandar. Ni luar bandar. Ada ke drop dari KL ke terus ke dalam bandar? Tak ada tak? Tak ada. Ada memang drop sini lah. So kita kena ke sana lah. Allahu Akbar, baru sampai Kat sana aku ada gunakan khidmat sewa motor. Jadi senanglah aku nak pusing-pusing dan singgah kat mana-mana tempat yang aku suka. Kat situ baru kita ada rasa bebas. Ya. Okey, jadi aku dah sampai dekat kawasan Tanjung Lumpur. So aku jumpa satu kedai iaitu Ana Ikan Bakar Petai. Jadi perut pun dah lapar, kita singgah makan sebentar. Kita tengok apa ada kat kedai ni. Orang kata ikan bakar petai dia sedap. Jom, let's go. Terima kasih bang. Panas-panas ni kan. Kena air sirap. Lepas tu kita singgah dekat kedai Ana Ikan Bakar Petai ni. Aku ada pari bakar. So specialist kat kedai ni adalah petai lah. Jom kita cuba. Kicap dengan kuah asam dia. Oh, sedap. Dia punya ikan dia lembut. Tapi yang best tu, dan tak ada rasa hanya ke apa, je memang komplit lah. Rasa rempah bakar dia semua masuk dari ikan pari. Suka dengan air asam dia ni. Syok lah. Alright, selesai makan. So jom kita pergi ke tempat seterusnya. Let's go. Bandar Kuantan ni terletak dekat muara Sungai Kuantan, yang buat kawasan ni subur dan sesuai untuk berkembang. Tak heranlah salah satu sumber pendapatan utama penduduk dekat sini adalah nelayan, sebab laut dan sungai memang kaya dengan hasilnya. Sejuk pula masjid ni. Kipas dia banyak. Aircon setiap penjuru. Cek barang ya. Okay, next kita pergi ke makan petang pula.
Alright, sebelum kita sambung tengok video ni disponsor penuh oleh Cashcam, iaitu satu tempat untuk kita menyewa barang-barang camping. Jadi kalau korang nak pergi bercamping tapi tak ada kemah, tak ada barang-barang kemah, so bolehlah menyewa dengan diorang. Sebab apa? Sebab diorang ada pelbagai jenis kemah mengikut kapasiti orang yang ada dekat dalam kemah ni lah. Alright, jadi diorang pun ada item add-on. Contohnya macam korang tak ada kemah ke, kerusi, meja, boleh juga, diorang ada sediakan juga. Stream bar pun diorang ada sekali. So macam nak contact, korang boleh pergi ke TikTok Cashcam ataupun pergi melayari www.cashcam.com. Senang, terus book je, terus berberdate kat situ mengikut package yang ada lah. Jadi jom sambung tengok video. Let's go. Alright, sekarang dah pukul 5.20. Aku rasa ni dah masa untuk makan malam lah. Jadi kalau kita datang Pahang, kita tak makan masakan ni rugi lah. So jom kita try gulai tempoyak ikan patin. Let's go. Sampai dah. So tempat ni nama ni Semambu. Ini adalah cawan yang kedua selain daripada, tak silap aku, dekat Indra Mahkota. So ini cawan kedua dia. Nampak perut pun dah lapar. Apa yang lagi seronok kalau petang-petang macam ni layan gulai tempoyak ikan patin Zaman Tori. Sedap lah. Dia starting dengan kuah dia pun dah naikkan selera nak makan. Dengan daging isi ikan patin ni putih lembut. Dan dia pula dengan tempoyak dia. Awak dah tak makan tempoyak sangat. Tapi ni mak apa lagi yang kau dustakan kalau tak makan tempoyak kan? Bismillah. Sedap lah. Alright, selesai dah kita makan kat Zaman Tori ni. Alhamdulillah sedap lah, kenyang. So lepas ni kita akan bergerak ke Cerating. Aku dah book resort dekat sana. Okay, kita akan stay dalam 2 hari dekat sana. Jadi perjalanan ambil masa dalam 44 minit. Aku rasa kita sampai dalam pukul 7 lah. View dia aku tengok dalam map macam cantik. Sebelah laut, ada jalan. So kita layan lah. Jom kita ke Cerating. Let's go. Perjalanan ke Cerating ni biasanya ambil masa dalam 45 minit je. Tapi disebabkan ada pemandangan yang cantik sepanjang jalan, kita ada berhenti sekejap ambil gambar. Last-last sampai pun dah gelap. Sampai. Berbulan dah. Penat-penat. Aduh. Abang kata kunci kat sini. Barai. Ya, aku tahu. Aku masuk bilik. Tengok terjun dia. Aduh. Assalamualaikum. Tak lah. Tidur macam ni lah. Alright, selamat pagi. Okay, jadi pagi ni aku ada buat satu aktiviti yang menarik lah. Rugi lah kalau tak datang kat Cerating ni, kita tak buat aktiviti ni. Sekali kena cuba lah kan. Tapi sekarang aku rasa aku kena apply something lah kat aku punya kulit, so that aku tak akan sunburn. Apa dia, iaitu sunblock. Yeah man.
Don't want to sunblock. Up. Settle. Tapi pagi ni panas kan? Aduh, pakai topi. Wah, baru kemah. Suka tu zip bag kau. Terima kasih. Ya. Alright, sebelum kita buat aktiviti dekat pantai tu, kita isi perut dulu lah. Kita makan jap, okey. Yen, Papa Malaysia Surfer. Competition pergi luar negara dah. Pergi tak? SEA Games, ASEAN Surfing. Tak. Tim Limbok Art juga Kita geng-geng semua sama. Memang padu. Limbok Art korang kena try. Okey, datang sini. Dekat sini, diorang ada sediakan instruktor yang berpengalaman tau. Kali ni, aku dapat one-to-one session dengan Abah Idri. Sabar gila dia ajar. Dari kosong, terus sampai kita betul-betul yakin boleh main. Power lah Abah Idri. Tapi sebelum tu kita kena tukar baju dulu lah. Baju ni tak cantik. Kita kena pakai baju sukan air. Alright. So sekarang kita nak sambung surf. Yeah, hopefully semua okey lah. Alright, let's go. Surf ni tak mudah tau, sebab dia perlukan kekuatan badan dan balance badan yang mantap. Tapi itulah, kita tetap cuba juga, walaupun ada yang menghalang, contoh macam ombak. Tapi tak apa, kita tetap cuba dan cuba. Walaupun sampai jatuh, kena tampar dengan ombak, kena langgar dengan buat orang lain. Sampailah kita berhenti sekejap, kita tengok pro-pro yang lain. Analisis betul-betul, ambil tips dari orang lain dan naikkan balik semangat di aplikasi kita pada mula tadi. Jangan bangga dengan abang. So dah lepas kita makan tengah hari, kita nak rehat jap. Kita ada bau aroma kopi lah dekat sini. So rupanya ada kedai kopi, coffee maker dekat area Pantai Cerating ni. Jadi jom lah kita try. Nama kedai tu adalah Corner Shop. Let's go. Sampai. Jom lah kita try beli kopi dia. Sambil boleh lepak kat sini kan. Oh, layak. That will give you energy for surf. Yes, sebab tu aku tak nak milk. Dia lagi pisang. Kedai Cerating, cari brother ni, kopi dia best. So, thank you, Doh. Alright, thank you. Yes, thank you. Hey bro, see you. Good surfer, you know? Yeah. Yeah? Yeah. Dalam game tadi ah. Yeah, he's a local heroes.
Okay, kalau korang rasa serabut masa surfing tu, alang-alang kalau nak trim, boleh contact brother ni dekat sini. Sambil tengok view kat depan. Syahdu macam brother ni. Boleh follow di IG saya o.m.a.r.r.r. Ya, ataupun nanti. Alright, so seharian dah kita dekat Pantai Cerating ni. Lepak dengan geng-geng semua, memang best masuk air semuanya. So masa untuk pergi, kita akan ke Sungai Lembing lah lepas ni. Jadi, jom lah, let's go. Tengok diorang ramai lah. Baju semua. Kalau cakap pasal perasaan pada waktu ni, rasa tak puas sangat. Nak duduk lebih lagi. Dari awal datang lagi, suasananya memang mesra. Vibe tempat ni syok je. Angin deru-deru dari pantai, rasa nyaman pula duduk bawah pokok sambil layan view. Tambah lagi dengan diorang yang friendly. Memang rasa sayang sangat nak tinggalkan tempat ni. Okay bang, gerak lu bang. Assalamualaikum, gerak lu. Alright, Baik, mantap lah. Terima kasih. ada hari kita jumpa lagi. Mantap. Bye. Bye. Subscribe. Salam. Yeay. Bye. Jom lah kita ke lokasi seterusnya. Bye Pantai Cerating. So good. Alright, jadi aku dari Cerating, separuh jalan pun untuk sampai ke Sungai Lembing. Aku ternampak satu kedai ni lah, Plaza Anjung Kemuti. Dia ada buat signboard Char Kway Teow Padu. Dari pertama aku tak makan lagi sampai ke sekarang. Jadi kita boleh makan. Dan habis makan, siap makan baru kita gerak. Alright, sekarang nak makan dulu, aku dah lapar. Let's go. Sampai tempat terjun lah. Hari Kampung Raya. Assalamualaikum. Allah Akbar. Surfing apa semua tu penat. Alright, sekarang kita orang dah naik 4x4 sebab nak menuju ke air terjun Pelangi ni kita kena cepat lah. Kita nak kejar sunrise. So memang kena awal pukul 6.30. Jadi aku sama dengan Syam dan juga Mirul on board atas 4x4 ni. So check it out. Let's go.
Aduh. Hati-hati mana-mana wah. Alright. Okay. Sige wah. Right, sekarang kita baru sampai dekat Sunrise Hill. Ini checkpoint sebelum kita bergerak ke air terjun Pelangi. So tunggu yang lain datang ya. Aku dengan Syam dengan Mirul. So kenapa kena pagi bang? Dia macam tak boleh tengah hari ke apa ke? Dia, nama dia Air Terjun Pelangi kan. Mana kata orang datang sini ada tujuan dia untuk Pelangi. So untuk Pelangi tu ada masa dia. Lebih kurang dalam pukul dekat pukul 9 macam tu dia start muncul bila terbitnya matahari. Okey. Dia akan start hilang lebih kurang dalam pukul 10.30 lebih kurang macam tu lah. Alright. Tu sebab tu kita dah ada tentatif, kita dah arrange masa ngam-ngam lah kita sampai sana. Okay. So kita orang dah dekat Sunrise Hill. Sekejap lagi nak kena off-road baru jalan lah. Jadi sesiapa yang nak join trip ni, korang boleh pergi kat TikTok Tour Guide Kero. Tour Guide Kero. KAYROL. Ya, korang search kat TikTok, nanti aku bagi link kat bawah. Alright, terima kasih. Saya panggil Ron. Jumpa kat atas. Bontot salah ni. Jam. Hey. Alright, sekarang kita baru sampai dekat checkpoint yang mana lepas ni kita akan hiking naik ke air terjun Pelangi. So dekat sini tempat kita nak tukar kasut ke, nak buang air ke kan. So kat sini tempat dia. Jadi sebelum kita bergerak, kita siapkan diri kita dulu dan baru kita ke air terjun Pelangi. Untuk pacak tu memang ada lah. Okay. Alright, so dah habis briefing. Jadi kita start hiking lah. Ini first kita punya cabaran, iaitu merentasi sungai. Bangun macam halia. Tadi ada Fu bagi aku satu daun ni. Daun ni adalah orang kata halia hutan. Ya. Halia. Buang info. Okey. Ah, 100 meter lagi. Let's go. Let's go. Yeah. Wow. Cantik ni. Wah. Subhanallah, cantik. Dah sampai dah air terjun Pelangi. Tapi so far sekarang tak ada pelangi lagi sebabkan cahaya matahari terselindung awan lah. Jadi kalau datang Pahang, jom datang dekat air terjun Pelangi ni. Let's go. Dah sampai dah dekat air terjun Pelangi, Sungai Lembing. Subhanallah, cantik. Jom kita pergi dekat sikit. Rasa tak sangka betul dekat Malaysia pun ada air terjun tinggi yang cantik macam ni. Memang rasa macam terjumpa hidden gems pula.
bang. Bagi. Handmade by siapa buat ni? Fu buat ke? Ya. Baiklah. Alright, so habis dah sudah kita punya aktiviti hari ni, hiking pergi ke air terjun Pelangi Sungai Lembing. So bagi aku, dia punya suasana memang cantik. Aku tak sangka dekat Pahang ni ada air terjun yang secantik macam ni. Dengan ada pelanginya disebabkan sinaran matahari tu. So bagi korang yang datang dekat Pahang, singgahlah dekat air terjun Pelangi ni. Dia punya hiking trail ni tak ada susah sangat. Tapi apa yang buatkan kita suka, sebabkan last checkpoint ni kita dapat tengok keindahan alam semua jadi dekat Pahang ni. Okay, jom. Nak gerak dah ni. Ke sebelah suku. Jom balik. Seronok dapat tengok dengan mata sendiri geografi yang terbentuk dekat Pahang ni yang membuatkan tempat ni jadi cantik dan unik. Aku harap tempat ni sentiasa terkawal dan dipelihara dengan baik supaya generasi akan datang pun boleh rasa keindahannya macam mana kita rasa sekarang. Alright, jangan lupa jumpa Abang Gerol untuk air terjun Pelangi. Pagi. Belok sikit. Oh, masam Melaka bawah. Okay bang, jumpa lagi bang. Nanti saya mau pulang kunci. Oi, macam raja. Nah. Alright. Thank you ah. Okay, see you again. Sekejap lagi saya mau gerak saya mau gerak pergi ke Temeloh. Pray for me ah. Okay. Bye bye, handsome. I love you. Dah puas kita layan kawasan pantai dan sungai, masa untuk bergerak ke arah tengah negeri sikit. Tapi kadang-kadang apa yang kita rancang tak semuanya jadi. Boleh pula tiket bas habis nak ke sana. Ada waktu malam je. Bila sampai, rasanya kita nak cari Grab pun satu pun dah tak ada. Alright, selamat pagi dari Temeloh. Jadi hari ni kita pagi-pagi hari dalam sekarang baru pukul 7.30. So kita nak bergerak, kita pusing-pusing lah dekat area Temeloh ni. Jadi first thing first, barang kita berat. Tapi aku tahu ada khidmat untuk letak kita punya beg dekat sini. Jadi jom. RM1.5 Alright, so terima kasih kak. Nanti saya jumpa lagi. Okay, bye. Okey, jom kita pergi ke Pekan Sehari Temeloh. Let's go. Alright, sekarang kita berada di Pekan Sehari Temeloh. Kat sini merupakan satu tempat pelancongan juga dari orang luar datang. Sebab Temeloh ni dia center of Malaysia. Orang senang datang, dari Kuantan ke, dari Keluang ke, dari Selangor ke, senang datang kat sini. Jadi apa yang uniknya dekat Pekan Sehari Temeloh ni, dia pasar pagi. Pasar pagi yang bermula dari pukul 7 pagi dah start ramai orang sampai pukul 12. So pasar ni keluasan ni atau panjangnya sejauh 2 km kira-kira. Memang jauh Penat datang dari hujung ke hujung. Tapi apa yang best kat sini, dia macam-macam dia jual. Dari barang basah sampai ke makanan. Memang macam tikar mengkuang pun dia jual kat sini So memang unik Jadi best So memang ramai orang. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita explore apa ada dekat Pekan Sehari Temeloh ni. Let's go.
Dia macam ada section lah dekat pasar ni kan. Mula-mula pakaian, lepas tu tengah-tengah barang basah. And then dekat ujung-ujung sikit belah-belah makanan. Macam tu lah. So bagi aku menarik lah dekat Pekan Sehari Temerloh ni. Kita beli satu lah. Bawa balik rumah, suruh mak masak. Terima kasih Kak bagi. Tewas juga masuk dekat Pekan Sehari Temerloh ni. Macam-macam makanan ada. Rugi kalau tak beli apa-apa tak. So, masa pun dah nak habis. Jomlah kita pergi ke checkpoint yang terakhir. Let's go. Alright, sekarang dah pukul 12.30 hari. Perut pun dah lapar. Jadi kita ke Kampung Bangau. Kita cari masakan gulai tempoyak yang ada dekat sebelah dengan Sungai Pahang ni. Jadi kita ada jumpa satu kedai. Jom kita try. Let's go. Sambal hitam Pahang. Jom lah, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tak ada sudu lah. Nanti ambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, habis. Ni je dah. Bebel apa Kak? Ha? Ikan lain pula. Tak cukup tangan lah? Cukup tangan. Kak, kedai kat mana Kak? Kedai kat Kampung Bangau Tanjung, Temerloh. Okey. Yang lupa datang. Bye. Dan habisnya kita makan dekat paten Selera Madu ni. So, tamatlah sudah kita punya perjalanan. Kita jalan-jalan dekat Pahang. Bagi aku, Pahang memang mencabar. Sebab kita pergi hopping dari satu tempat ke satu tempat. But so far, aku sangat puas hati dengan adventure yang aku hadapi. Tapi dengan makanan yang ada dekat bumi Pahang ni dapat menutup segala kepahitan yang aku lalui lah kat sini. Tak ada kepahitan mana pun. It's adventure lah, betul lah adventure lah. So, kalau korang suka video-video yang macam ni, jangan lupa share dan juga like serta subscribe untuk kita tengok konten-konten seterusnya. Mungkin lepas ini kita pergi negeri yang jauh sikit kan. Bos kasih semangat sikit. Okay, jumpa lagi ke next episode. Let's go.